penuh taste. Spot baru nak kena pizza dekat Tanjung Malim. Nama kedai ni Uncle Sam. Nampak ni. Di sini memang pizza memang lah kan. Katanya. Jom kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Komen tengok pizza ni. Oh, cukup menyerakan komen weh. Sedap ni. Ini BBQ pizza komen. Penuh topping dia, penuh cheese dia. Memang moncoh komen makan sini. Pizza sini makan panas-panas kan. Oh, memang cukup layan. Syadu. Selain pizza, yang menarik juga dekat sini ni dia komen tengok ni. Platter dengan lamb grill dia. Oh, teman cukup suka komen kambing di sini. Sedap weh, lembut. Juicy tu kan. Ush, aja moncoh. Tapi memang betul. Sedap. Dia punya lamb ni memang kata orang itu memang padu weh. Padu, syok. Kena dengan black pepper sauce ni kan. Oh, lagi melayan weh. Komentar di sini. Ada siap shawarma lagi. Shawarma ke wrap ni dia bagi kan. Ayam dalam ni penuh moncoh. Bila masuk dalam mulut tu komen. Ini bukan nak lebih komen, tapi memang sedap. Antara menu recommended lah kalau komen datang sini nak cuba try, orang try ni. Oh, padu. Cukup rasa segalanya. Dia punya lamb pun cukup rasa, dia punya shawarma ni pun cukup rasa. Lamb ada dalam dia, ayam ada. Ayam goreng pun dia memang bagi tau. Ayam goreng ni, makan apa itu pun sedap. Makan dengan sos black pepper tu pun padu juga. Lepas tu pula teman rasa yang ini pula. Yang ni special sikit lah lain dari lain. Yang ini fried fish dengan butter lemon sauce. Dia punya rasa light sikit. Dia tak ada pedas pun, tak ada masam pun, tak ada. Memang tenang ribut jiwa makan. Sedap. Lembut. Orang tak ada gigi boleh makan. Memang syok weh. Ayo dekat sini pun menarik kau weh. Macam-macam jenis ada. Yang teman order 3 ni lemon tea blue ice ni. Memang tangkat dalam. Sedap juga. Yang ini pula coconut coffee. Coconut coffee weh. Lain rasa lain daripada lain komen. Tak pernah teman rasa ayo apa ni. Lepas tu teman makan pula. Order minum ayo ni matcha chocolate ice. Yang ini anak teman paling suka. Dia memang minat matcha. Kena dengan coklat pula. Memang kalau komen nak buat tempahan event kan, komen nak buat sambut birthday ke anniversary ke apa-apa pun kan. Ni belah atas kedai ni ada nombor-nombor space cantik weh. Lagi satu teman nak khabar, kedai ni ownernya orang Melayu kita tau. Teman dah jumpa dah owner dia. Nama je kedai Uncle Sam tapi orang Melayu kita punya. Sedap lah. Menu sini Uncle Sam ni sedap. Dengan wajah baru, dengan menu yang pizza dia memang lah komen. Ini pun lamb, teman boleh suka lamb dia. Ambil dia padu kan. Lembut, tenang, sedap makan. Okay, komen boleh tengok sini Uncle Sam dekat Tanjung Malim ni. Dia membuka setiap hari, membuka dari cuti. Buka pula daripada pukul 4.30 petang sampai 10.30 malam. Tapi kau boleh sambung sikit lah. Bakul pizza ni bakul sikit lah. Okay, jangan lupa like, share, dan follow.